Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulakan kuliah kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama membaca ummul kitab atau surah Al-Fatihah untuk kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda, kepada sahabat-sahabat baginda, kepada guru kita alim ulama, kepada ibu dan ayah kita, kaum keluarga kita, sahabat handai kita, muslimin dan muslimat sekalian sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Pertama kali marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat serta kasih sayang Allah. Dapat lagi kita bertemu pada pagi ini dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala masih lagi memanjangkan usia kita pada hari ini dan masih lagi memberi peluang kepada kita untuk kita sama-sama menambahkan sebanyak mungkin bekalan kita, amalan kita ini untuk kita bertemu dengan Allah satu hari nanti. Terima kasih di atas kehadiran ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Bagi yang belum berniat i'tikaf dalam masjid, bolehlah berniat i'tikaf dalam masjid ini. Mudah-mudahan apa yang kita belajar pada hari ini akan beroleh rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, minggu ni kita nak sambung balik kita punya perbahasan kita, iaitu kita sampai pada rukun umrah. Ya, minggu sudah kita sampai kat rukun umrah. Betul tak? Betul tak? Jadi semalam di pejabat saya dah bahas dah yang ni, tapi kita ulang supaya nak cepat, bagi cepat faham. Baik, minggu ni kita nak tengok iaitu perkara yang penting dalam melaksanakan ibadah umrah ini, di antaranya iaitu rukun. Rukun ialah adalah satu perkara yang mana mau tak mau kita kena buat. Kalau kita tak buat, maka tidak sah ibadah kita yang kita laksanakan. Baik, rukun umrah ni ada 5. Rukun umrah ada 5. Yang pertama adalah niat umrah, ya, niat dalam hati. Yang kedua tawaf umrah. Tawaf ni ialah mengelilingi Baitullah dengan menurut syarat-syaratnya. Kalau orang tanya kita tawaf tu apa dia? Tawaf adalah kita mengelilingi, kita melakukan pusingan terhadap Baitullah, mengelilingi Baitullah, yakni Kaabah, dengan menurut syarat-syaratnya. Dia ada syarat dia, ya. Baik, setelah kita selesai melaksanakan tawaf dengan baik dan sempurna mengikut syarat-syaratnya, maka kita terus boleh untuk melaksanakan ibadah sa'i. Ibadah sa'i dia ikut tertib, dia ikut susunan dia, tertib dia. Sa'i umrah ialah apa yang dikatakan sa'i umrah itu apa dia? Sa'i umrah ialah berjalan ulang-alik di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah dengan menurut syarat-syaratnya. Dia ada syarat-syaratnya. Baik, selesai saja kita melakukan ibadah sa'i ulang-alik di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah dan berakhir di Bukit Marwah sebanyak 7 kali,
maka kita bolehlah bergunting. Kita bergunting ataupun bercukur, yakni untuk kita melepaskan ihram yang ada pada diri kita. Okay, ya? Apabila kita dah bergunting ataupun bercukur, maka selesailah ihram kita, iaitu kita bertahallul. Tahallul ni maksudnya melepaskan diri kita daripada ihram. Dan yang penting kita kena ikut segala syarat-syarat yang telah ditetapkan. Yang kelima ialah tertib pada semua rukun. Tertib pada semua rukun. Kita ikut satu persatu. Yang mana dahulu didahulukan, yang mana kemudian dikemudiankan. Kita tak boleh tinggal walaupun satu. Tak boleh. Dan walaupun kadang-kadang bagi kita, mungkin ada yang pergi umrah dah 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali, 100 kali pun, dia kena ikut. Rukun ni dia tetap dia kena ikut. Dia tak boleh ambil sambil lewa, ataupun dia beranggapan tak apalah, aku dah buat umrah ni dah 6 kali dah. Yang penting umrah hak wajib aku tu yang penting. Yang ni umrah hak belakang-belakang ni sunat, buat pi lagu mana pun tak apa. Tak. Tolong. Sebab saya dapat feedback, saya dapat maklum balas daripada segelintir jemaah yang mana dia pergi melaksanakan ibadah umrah, dia beranggapan, mereka beranggapan yang mana mengerjakan umrah ni senang. Senang ya, mengaji buat lama-lama, kita bukan susah pun, ikut kami macam mana kami buat. Dia cerita yang hak nak buat, dia tak cerita apabila kita buat tak kena pada caranya. Bila tak kena pada caranya, akibat daripada kita buat tak betul itu, dia tak cerita. Yang tu ya. Macam kita, contoh kita ada kencing manis kan, orang kata ni makan kuih ni sedap ni kuih ni semua hak manis-manis ni sedap, memang sedap, tapi akibat daripada dah kita ada penyakit, daripada akibat kita makan terlampau lebih, akibat dia kena kat kita. Macam itulah juga umrah ni pun. Jangan kita ambil sambil lewa, yang mana umrah ni pada pandangan saya, sebab kita mengerjakan umrah dalam tempoh 12 hari 10 malam adalah jangka satu masa yang pendek berbanding dengan haji. Haji dalam lebih kurang 40 ke 45 hari ataupun 50 hari. Haji tempoh dia panjang, waktu dia panjang. Jadi kalau kita nak repair, kita nak perbetul pun, waktu tu masih ada. Kalau umrah ni, kalau kita duduk di Mekah 6 atau 7 hari, waktu tu sahaja yang kita nak perbetul pun. Betul tak betul pun waktu tu. Kalau waktu tu kita duk buat lebih kurang dan kita pun kata tak apalah, sekali dua betul tak betul pun tak apa, takkan Tuhan tak tahu. Habis. Tuhan lebih mengetahui. Yang pentingnya kita ni, Tuhan nak tengok ni kita ni ada ilmu tak ada ilmu. Ilmu tu penting, sebab melaksanakan ibadah wajib bagi kita kena ada ilmu. Melaksanakan ibadah tanpa ada ilmu, ilmu itu ditolak. Ada ibadah itu ditolak. Jadi kita kena belajar lah. Bukan untuk orang lain. Dan kita jangan suka dengar cakap orang. Jangan suka dengar cakap orang. Kata orang duk kata senang. Bagi dia senang sebab dia mudah. Dan bagi setengah orang, dia beranggapan benda tu mudah, dia kata senang. Tapi bagi diri kita, kita beranggapan yang diri kita ni banyak kelemahan, banyak kekurangan. Mana kita kena cari, menambah lagi ilmu, menambah. Baru ni dalam 2-3 hari baru ni lepas ada jemaah daripada Bukit Mahkota, Bangi, Selangor. Daripada Bangi, Selangor hantar WhatsApp kat saya. Yang mana dia nak pergi umrah pada 27 hari bulan 4 ni. Dia WhatsApp kat saya, dia kata alhamdulillah, terima kasih banyak ustaz. Saya nak minta halal ilmu yang mana ustaz ajar saya dalam YouTube. Dia belajar dalam YouTube semua. Maklum saya dia duduk di Selangor. Di sana tak ada yang khusus macam kita ni, tak ada. Tempat kita saja ada. Dan saya tanya dia daripada mana, dia kata daripada Bukit Mahkota, Bangi, Selangor. Dia kata alhamdulillah. Dia kata dia faham. Dia kata faham kan saya cakap Penang ni, faham. Faham tak apalah. Jadi maknanya orang ambil manfaat, orang jauh ambil manfaat, kita yang dekat-dekat tak ambil manfaat. Rugi ya bagi kita.
Baik, rukun ni maknanya kelima-lima ni kita kena buat. Sikit pun kita tak boleh tinggal. Terlupa ataupun kita sengaja meninggalkannya, maka tak sah umrah kita. Tidak sah ibadat yang kita laksanakan.